Min. Ah. Jom, solat jom. Zuhur masuk kan? Dah masuk ke ni? Jom. Lambat. Lagi ni. Apa? Ambil wuduk dulu. Wuduk apa ni ada tadi? Masa subuh ni? Uish, subuh. Pukul apa, Mat? 8 jam. Ada wuduk lagi. Apa ni tak pergi tandai pun. Kencing pun tak, berak pun tak. Lambat kan gila. Jom. Mana? Ha. Jom, asal jom. Asal masuk ni. Oh, dah masuk kan? Masuk lah. Jom, nak. Jom, solat. Kau mak gini? Ambil wuduk dulu. Daripada tadi lah subuh apa ni? Weh, Tak pergi tandai lagi. weh. Takkan sebelah aku tak pergi duduk? Tak, memang tak pergi. Tak selama kan. Orang dah tak kencing. Solat lah depan Allah ni. Mana? Hmm. Jom, maghrib masuk ah. Pergi ambil wuduk dulu. Ha? Ambil wuduk Tak dulu. wuduk ada lagi. Ha? Tak boleh tak pakai tandai semua tak? Oi, dah aku tak pakai. Tak kencing pun tak. Sebab abang ni hari ni tak minum sangat. Dia baru minum bang. Hari ni baru minum. Betul. Dah makan nak ni. Tak ada. Cepat. Siap kau pergi ambil wuduk solat isyak sekarang. Cepat. Terus solat. Nak kan ni? Dah terus solat lah. Tak. Kau nak kencing, pergilah kencing dulu. 12 jam, Mat. Aku ada wuduk lagi. Aku pergi je buat dulu. Aku sayang wuduk aku. Simpan. Dah solat tak apa. Nanti aku. Dah. Komat. Tidur lagi budak ni. Assalamualaikum. Bangun. Subuh. Subuh dah masuk ah. Subuh. Cepat. Solat terus. Kau nak gini? Ambil wuduk dulu. Wuduk aku lebih isyak mana? Weh, kau tidur lah. Kau tahu tak isyak tu berapa lama? Tidur mana batal wuduk? Aku tidur je mana? Weh, batal weh. Kau tahu batal? Serius lah? Serius? Aku jaga lama gila wuduk Tapi tak apa. Kau ambil wuduk baru kau dapat pahala. Oh ya? Ha. Oh, okey. Cepat.